Assalamualaikum semua. NDTK selalu tertawa, hibur korang yang lagi penat. Saya menghibur tak payah bayar. Kalau korang ingin bahagia, nonton saya aja cuy. Ini bangun. Bukan subuh gajah lagi dah. Subuh dinosaur. 5 minit sebelum Zuhur baru subuh. Dah nak pupus subuh tu dah. Terperanjat imam tu. Siapa pula yang kunut tengah hari ni? Jangan macam tu ya. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak bersalawat kepada aku. Banyakkanlah salawat kepada Nabi. Ni kadang-kadang orang perempuan tunggu terperanjat baru salawat. Terperanjat suami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa bila balik? Aduh, terkejut kami. Macam tu orang. Akhirat nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Hui. Tak ada. Masa tu semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Suami nampak isteri lagi, isteri nampak suami lagi. Dia lagi nampak sini, isteri lagi, nampak sini, isteri lagi. Ramai betul isterinya. Contoh, jangan main-main bab salawat, rugi kita. Tu sebabnya kalau kita nak start motor tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia terlupa ada Swiss. Orang yang paling kedekut apabila orang itu disebutkan nama aku, dia tak selawat. Tapi ingat ya, hanya untuk Nabi sahaja. Kalau nama kita Muhammad, isteri panggil dari dapur, Abang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Hanya untuk Nabi saja, faham? Dia pukul rata pula. Buah kurma, paling senang buah kurma. Buah tamar kan? Tu pun sunnah Nabi. Nak dapat lagi pahala sunnah yang lagi tinggi lagi, kita makan kurma Nabi, kurma ajwa. Tapi kalau hari-hari makan kurma ajwa tu boleh botak kepala. Bukan sebab rasanya, sebab harganya. Harganya mahal. Kan? Nah, tapi kalau mampu belilah. Kasih sayang suami dan isteri. Dengan satu syarat, suami mengajak kepada kebaikan. Sayang, malam ni kita semayang jemaah ya. Tiba-tiba aja nak mati. Janganlah macam itu. Lepas tu bila suami baru belajar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bini kat belakang, Fatihah pun tak betul, nerima. Jangan macam itu. Kita dengan kawan kita pergi berkelah, terjun dalam sungai tu, zap. Yang naik kita seorang je. Yang lain tu menung je buaya. Sebab saya seronok pergi kat Sarawak ni, naik bot dia kan, nampak signboard tu, awas di sini ada buaya. Di Semenanjung tak jumpa signboard tu. Tu ada anak saudara saya tanya, tak nampak pun buayanya, aku tolak kau ke bawah, kau tahulah ada buaya. Kita kadang kita ingat apa? Ada orang tidur lepas tu tak bangun-bangun. Ada seorang tu balik daripada dia gelak balik. Esok tu meninggal. Mulalah keluar teori, patutlah malam tadi dia gelak teruk sana. Nak mati rupanya. Kan? Biasanya dia tak duduk kat tiang tu. Tahun tadi dia duduk kat tiang. Aku dah cakap dekat tiang tu mati semua. Dah bukan tiang sini. Dia mula pandang kau. Kan? Nak tak mati tengah sujud? Nak ke tidak? Nak, tapi jangan imam.
Kalau imam meninggal tengah sujud, huru-hara kita weh. Imam, Allahu Akbar. Yang makmum belakang, lamanya sujud hari ni. Aduh. Yang seorang tu tinjau. Dia pun beritahu orang sebelah, woi, lama sujud. Yang seorang, woi, semayang tak boleh cakap. Orang sebelah tu pula, nasib baik aku tak cakap. Di Bangi ada seorang lelaki meninggal tengah sujud. Dia bukannya pencen pejabat mufti, pencen postman. Dia postman, tapi waktu dia sujud tu, bila orang dah meninggal dia sujud ni, orang tanya dia macam mana hidup dia. Di rumah tak pernah lekang dengan Quran. Di rumah, dekat dalam bilik, Al-Quran dekat atas kepala katil, ambil baca dulu sebelum tidur. Sama macam kita. Sebelum tidur kan kita capai handphone. Dalam tu ada Quran, cuma kau tak baca je. Pandang muka suami dapat pahala, pandang muka isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang suami dan isteri sendiri. Suami balik pandang, abang. Suami pun macam ni. Kau tengok aku ke? Tengok abang lah, siapa lagi. Anak-anak semua mesti kau salam mak kau, rasa tak lama dah. Pandang Kaabah dapat pahala. Pernah satu ketika makcik tu balik menangis dia. Ya Allah, makcik banyak dosa, Ustaz. Makcik banyak dosa. Kenapa makcik? Makcik tak nampak Kaabah. Keluar makcik. Makcik ni Madinah ni, makcik memang tak nampak. Orang perempuan berhenti dah menangis kerana jantan. Berhenti. Biar kita menangis kerana Allah. Faham? Menangis kerana Allah. Lelaki ni dia nak buat apa, biar lantak dia. Setuju je. Faham? Kurang asam je. Orang yang menangis ni, satu ketika tu nak dimasukkan dalam neraka. Masukkanlah dia ke dalam neraka. Bersuara satu suara. Ya Allah, jangan kau masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa pula? Kerana dia pernah menangis kerana-Mu, Ya Allah. Yang bercakap tu siapa? Berkat sehelai rambut. Rambut dia tu, waktu dia menangis, air mata dia terkena dengan rambut tu. Rambut tu jadi saksi. Tapi malam nanti nak nangis tak payahlah ditadah rambut tu, tak payah. Ini nak bagi gambaran saja. Bidadari ni antaranya dia mengharapkan diri dia muda walaupun dia telah berusia. Macam-macam. Enjet ada. Kan ada yang dia sanggup dia tarik tu, dia buat dia macam-macam. Ada krim dia, bulu corning bersambung. Kan? Memang dia senyum sebab dia nak sorok ang gigi dia. Sebab gigi tak berapa ada, contohnya lah kan. Kadang tak lebih nak galak, tak keluar pula gigi tu daripada landasan dia. Apanya gigi palsu. Mungkin macam tu. Jadi bidadari memang tak akan dapat lah. Sampai bila tak akan dapat. Sebab dia terlalu sempurna. Betul. Sifat bidadari ni dekat dalam syurga. Manusia mana dia cantik, mungkin dia seksi, tubuh badan dia memang sedang-sedang elok. Macam mana kan? Anak berapa ramai keluar dah. Alignment, balancing memang dah habis lah kan. Dan maksud saya lah kan, ingat aku tak tahu dekat sini bukan main lagi. Ustaz, ambil gambar kau bukan main lagi kau. Kan nampak lembut dekat luar bukan main. Jumpa anak tak makan ke bukan main ni. Balik kamu tak tahu perangai ni. Balik sampai rumah, buka tudung, kambang, sana, pakai baju binatang lah. Mula cari habitat. Masa tu yang lembut pagi tadi hilang tu. Okey, mandi. Astaghfirullahalazim. Mana? Satu lorong dengan suara tu. Kita boleh nak contoh. Habis kan kau macam tu, orang lelaki je lah dapat bidadari. Orang perempuan tak dapat ke? Dapat. Lelaki yang dia nak tu, contohnya kalau dia nak husband dia dapat. Dia nak husband dia. Tak nak lah. Kalau boleh tak nak lah. Tapi jangan cakap depan dia. Kau cheat dia. Dah kat sugar besok. Dia nak husband tapi muka nak otter sikit. Boleh? Tak. Kita akan dapat macam mana yang kita nak.
I dah senang dengan fashion tudung yang dulu tu. Pakailah yang ingat tak? Yang ikat kat tengkuk tu, yang bla 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 tu. Ingat tak dulu? Kita pun masuk gambar reunion tahun 1994. Kawan kita pun mesej, personal mesej kat kita kan. Kalau kau kawan aku, tolong remove gambar ni. Dia pun tak boleh tahan tengok gambar ni. Kadang-kadang orang perempuan ni dia tanya, abang, grup Puspanita dia nak buat program lawatan pergi ke Hatnyai. Sambil tu dekat Hatnyai itu kita akan pergi ziarah, tengok beberapa rumah anak-anak yatim dan juga beberapa rumah-rumah kebajikan. Jadi itulah nak kena tanya abang dulu, okey ke tak okey bang pergi ajak tu. Sebab abang tahulah kan, saya ni in charge jaga ni semua. Suami pun kata, abang rasa tak payah pergilah. Tak payah pergi. Lain kali kita pergi. Ngamuk. Mengamuk. Hanya wanita yang ada ciri-ciri bidadari saja yang akan cakap, okey, kalau abang tak bagi tak apa. Kenapa kau gelak? Sebab kau takkan macam tu. Abang, bila lagi boleh pergi? Oh, yang abang tu pergi sana, pergi sini. Boleh tak? Keputusan suami tu itulah yang terbaik. Kita kena baca. Itu baru sampai tahap bidadari itu tadi. Okey lah abang, tak apalah. Kalau abang tak bagi, okay, nanti saya cakap dengan dia. Abang tak beli, tak apalah, saya cakap lah. Tapi lah abang tahulah kan. Nak juga tu. Maknanya dia akan serah sepenuhnya pada keputusan suami dia tu. Kalau suami kata tak pergi. Apa? Suami tak izinkan. Suami kata nanti lain kali pergi sendiri. Allah tak boleh lah, tak pergi. Tak apalah, pergi je lah. Aku okey je. Sebab tempat yang terbaik pada seorang isteri adalah di sisi suami dan tempat-tempat yang ditentukan oleh suami. Memang tak lah. Memang tak lah macam tu. Macam tu lah kan. Jadi macam saya panggil isteri saya kadang-kadang saya panggil isteri syurga abang. Saya macam tu. Ya, saya macam tu. Tengok tu. Kau ngumpat aku baru aku dengar. Ikut suami kita. Dia suka apa? Kadang suami kita naik penat nak tengok. Nak balik rumah dah terbayang berapa ekor lah kelawar. Itulah baju kelawar dia pakai daripada mula kahwin tu. Sampai dah lusuh, dah hilang lah daun satu tu. Dekat baju tu kan. Pakailah baju yang okey-okey. Ni baju bandel 18 lubang pakai ni koyak sini. Pakai yang elok. Betul. Ni kecantikan jaga. Kebersihan. Di mulut kan ada setengah orang tu jadi mulut memang cepat berbau. So kita kena keraplah gosok gigi. Dia sendiri tak tahan bau nafas dia. Dia sendiri bukan belum orang lain lagi. Dia ada satu jenis komunikasi, satu tegur saja. Kedua tegur dengan fakta. Ketiga tegur dengan fakta dan perasaan. Tegur saja. Balik rumah. Assalamualaikum. Salam. Kan? Tepuk. Tu tegur. Tegur tu. Kamu nampak? Sibuk. Contoh itulah. Dia tegur je. Kalau tegur dengan fakta. Hai, lambat balik. Banyak kerja hari ni. Fakta. Apa punya kerja? Kerja apa ni? Tu dah macam-macam lah. Hari ni tiba ada lah menteri pula nak datang. Pening bala lah apa semua. Oh ya ke? Banyak kerja bang? Banyak juga lah. Habis hari ni macam mana? Abang makan tak tadi? Fakta. Makan. Abang makan apa tadi? Adalah tadi. Nasi lauk apa tadi? Ikan, ayam apa semua adalah. Lepas tu, ya, pagi tadi tak makan. Pagi tadi tak sempat. Alah, ambil gambar. Benda lah. Tak sempat ambil gambar. Nak makan pun tak sempat. Nyap gambar. Contohlah. Contoh. Saya kat saya ni contoh. Abang kan, bersama dengan isteri abang ni. Lautan api pun sanggup abang renangi. Nak suami ya kan. Isteri kena support lah. Ini tak kan minum air kopi pun bertiup. Dia tak lama lepas tu. Dia bilik. Kenapa? Dia bilik ni kau siap tabur bunga dekat atas katil ni semua. Supaya suami aku merasa selesa dan bahagia bila masuk ke dalam bilik tidur ni. Ni baju dalam kek kepala. Pahala. Dengan suara dalam ni berapa hari tak basuh. Elok kat lantai tu tiga berkumpul bergulung-gulung. Kan? Bila dia masak, diikat rambut tu. Kenapa kau ikat rambut kau? Kerana takut rambut masuk dalam makanan yang aku masak. Kita masak.
Macam mana kombang dengan kodomo lain tu. Macam tu lah. Suami terkejut ingat lembaga mana kat dapur tu. Sebenarnya lagi peluang nak cantikkan badan lebih tinggi daripada orang yang Caesar sebenarnya. Sebab yang badan dengan satu syarat. Dengan satu syarat, teknik penyusuan ibu tu. Mesti tampung. Orang duduk macam tu. Anak menangis nak menyusu, mesti duduk pangku anak dalam gelap. Tu yang ada dalam lirik beranda. Bangkit memangku Dulu-dulu ya, di dalam kelam. Tu dia. Panggil. Kalau lengoh pun. Wah, pandang. Ya, cepat. Sekarang jantung melambat. Tunggu budak tu datang. Macam mana nak lawa badan kau? Merayau budak tu mencari kan. Bangun pagi solat subuh sesama. Kenapa perempuan dia rumah, dia bangun awal, dia tengok lelaki tidur, dia sembahyang seorang. Dia tengok lelaki Jenazah. khusyuk dia seorang masuk syurga ni. Assalamualaikum. Dia lap ni, dia tengok lelaki atas katil. Neraka orang tua ni yang bersedap ni kau. Salat sama-sama. Suami kadang subuh suara tanpa mula cakap dah tahu. Betul senyap. Yang bini kat belakang kena memutur orang tua ni. Langsung ni. Walakdalin. Dah habis Fatihah lah. Ni saya bukan nak hukum sesiapa, tapi saya banyak dapat aduan. Orang lelaki tak dapat yang dia nak dekat dalam bilik tu. Kat luar garang, dalam bilik saya minta sedekah. Sian. Orang perempuan ni dia rasa dia boleh buat keputusan tu. Inilah, besok dah, penat dah, anak matilah. Lepas tu share pula, berlumba-lumba nak jadi orang yang pertama. Bila accident, lumba ambil gambar dulu, post. Ya betul. Tak sangka kejadian menyayat hati. Dia tak berhenti pun. Lalu kesian betul. Semoga rohnya diletakkan di kalangan orang beriman dan bertakwa. Dia belum mati lagi. Jiran sebelah rumah dah seminggu mati dah, baru tahu. Bila bau busuk dah keluar, sampai keluar tu baru tahu ada orang mati dalam rumah. Orang dulu tak sidai kain pun dah risau. Apa hal cik malah kau tak sidai kain ni? Kau pergi tengok long. Orang dulu ya. Assalamualaikum. Ya, apa hal ni lo? Itulah nak suruh tanya cik sihat tak sihat? Kenapa? Tak adalah, tengok cik tak sedar kain ni. Tak ada apalah. Cik pun dapat TV baru. Dulu walaupun ada kad jemputan kahwin, sebulan, 2 bulan sebelum, mak kita dah menjelajah satu kampung, satu taman perumahan, mengajak secara lisan. Kita tengah tengok TV tu pasal ke dapur sebab dia nak mengajak tu. Assalamualaikum. Salam. Cik, cik. Mak ada. Cik nak jumpa mak sekejap boleh? Kejap cik Tutup TV. Mak, cepatlah. Cik tu nak jumpa. Adab ya. Jangan lama sangat. Cerita tengah best ni. Ya. Punya lama dia berbual, akhirnya habis cerita tu. Dulu adab kita hormat. Budak sekarang. Assalamualaikum. Salam. Mak ada? Ada cik, ikut belakang. Kita suruh dia ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Kau suruh dia ikut belakang. Dia ketuk-ketuk nak rumah India, salah rumah pula. Kira balik. Berapa 1, 2, 3 ke depan. Bila nampak kawan-kawan tu dapat APC, dia tak puas hati. Macam mana dia boleh dapat weh? Aku memang tak puas hati lah.
Kalau engkau ke, aku okey je. Orang tu datang jual minyak. Mari tuan-tuan. Hari ni saya jual minyak wangi istimewa tuan-tuan. Harga minyak wangi ni jenama ni tuan-tuan. Biasanya harga RM1,500. Hari ni saya jual harga murah tuan-tuan. Mari rapat. Minyak wangi ni bukan RM1,000. RM1,000 tuan-tuan. Bukan tuan-tuan. Saya kurangkan lagi harganya. Datang tuan-tuan. Rapat. Hari ni saya jual RM700 pun bukan tuan-tuan. Mak, berapa dia nak jual ni? RM1,800, RM100 bukan. Ini sakit, sini sakit, situ sakit. Kita nak bagi bau wangi tuan-tuan. Untuk penawar tuan-tuan. Kita pakai minyak wangi ni tuan-tuan. RM500 bukan tuan-tuan. Apa masalah? Hari ni RM300 pun bukan tuan-tuan. Berapa ni? Hari ni saya offer terbaik, harga terbaik tuan-tuan. Jangan mari sini. Rapat. RM100 pun bukan tuan-tuan. Hari ni tawaran istimewa. Hanya sebotol saja lagi tinggal. Semua dah ready dah ambil duit ni. Hari ni RM50 tuan-tuan pun bukan tuan-tuan. Hari ni kita bagi RM10 pun bukan tuan-tuan. Ini main orang nak menutup dah. Main. Terus berapa? RM1 pun bukan, 50 sen pun bukan tuan-tuan, 10 sen pun bukan tuan-tuan. Hari ini saya jual dengan harga 1 sen dengan syarat mesti 1 sen sekeping. Kadang-kadang kita nampak tak ada apa pun isteri kita. Contohnya, isteri kita muka mungkin taklah sangat. Tapi dia masak sedap. Taklah. Dapat dengar ceramah hari ni pun satu rezeki Tuhan bagi. Hari Selasa pagi seronoknya hari ni dengan program ni. Betul tak? Sebab tak payah kerja. Kerja ternyata. Daripada pagi kau tergelak sampai petang kan bagus. Saya ada satu sahabat tu, dia boleh masuk dekat dalam media sosial. Gambar rumah dia renovate. Rumah semi-D, 2 tingkat. Dia renovate lawa lah. Lepas tu siap ngaih pancuk dia, fountain apa semua dengan dia punya apa plaster ceiling semua dengan lampu kan. Dia boleh cakap tu post dia. Alhamdulillah siap juga teratak buruk dia hotak kau macam tu ayat. Macam tu bayang. Macam mana orang tak marah kan? Merendah banget. Jangan dengki. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama adalah sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Kau kenapa bermasalah kau dengan perkataan kongsi tu? Boleh tak jangan sangka buruk? Boleh tak? Allergic Astaghfirullah. Banyak lagi tanda-tandanya yang tak sempat saya share hari ni disebabkan dah ada signal-signal. Macam tu. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Bak kata orang, sekali dia tanya bapa mentua dia, "Ayah, siapakah yang akan jadi imam mana-mana ni?" Bapa mentua dia kata, "Berapa ramai jantan dalam rumah ni? Bukankah kau salah orang berjantan ni? Kalau dah aku azan, kau lah jadi imam." Dia pun pergi ke depan, bapa mentua dia dekat belakang, isteri dengan mak mentua dekat belakang sekali. Mak mertua. Dia punya berdebar ni jadi imam. Boom. Habislah aku. Allahu Akbar. Senyap. Tak berbunyi. Maghrib. 5 minit tak bunyi, 10 minit tak bunyi, 15 minit tak bunyi. Bapak betul dia. Allahu Akbar. Dia betul. Hei. Amzal. Nervous. Apa lah. Duduk belakang. Dia pula duduk belakang. Dia tunjuk dekat bini dia. Bapak mentua dia nak cuba menantu dia. Boleh tolong dia ke tidak. Dia buat-buat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Mali. Dia suruh menantu dia tolong. Sambung. Mali. Menantu ni apa kau nak tuan mali. Lepas tu isteri dia dekat belakang cuit pinggang suami dia. Maliki yaumiddin. Aduh. Bapak mentua pun tahu dia.
Kali ni dia nak cuba surah paling pendek sekali. Dia boleh tolong tak? Bismillahirrahmanirrahim. Inna menantu kat belakang tadi mari ni nak pula tu. Aduh. Isteri cocok pinggang saya lagi. Abang tak tahu ni. Langsung mak mentua dia sebelah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah inna tak tahu. Kau kerja mana? Saya kerja dekat Masjid Daerah Kudat. Gaji berapa? Kereta ada kereta? Kereta apa kau bawa? Duniawi banget. Harta apa kena? Ni kereta bapak kau ke kereta kau? Semua tanya soalan dunia. Betul. Cuba lepas ni kita tukar. Baiklah, sila baca surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tu Al-Fatihah tu. Kan? Cuba azan sikit. Pakcik nak tanya, semayang jenazah berapa rakaat? 1. Semayang jenazah ada 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir. Itu semayang raya gila. Dia kata datang 3 orang budak nak dekat anak dia. Apa? Saya nak tanya, nama kamu siapa? Nama saya Ahmad Duha, pakcik. Kamu baca surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sampai habis. Bagus. Kamu nama siapa? Nama saya Anas, pakcik. Kau membaca surah An-Nas. Senyum budak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sesuai nama. Malikin nas. Ilahin nas. Sampai habis. Budak yang ketiga tu dah berpeluh. Nama dia Yasin. Matilah aku. Kenapalah bapak aku bagi aku nama Yasin, ya Allah. Apalah akal aku ni, ya Allah. Kamu nama siapa? Terus terang, pakcik. Nama saya Yasin. Tapi mak ayah saya panggil saya Qul Huwallahu Ahad. Melampau. Membohong teruk sangat. Suami kadang-kadang bila isteri kejut, isteri kejut, bangun, dia terus basuh muka tu, ambil wuduk tu nak jadi imam. Anak semua ada belakang. Isteri belakang sekali. Dengan tak segarnya, anak pun tak faham bapak pun cakap apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lepas tu senyap. Tidur. Yang anak kat belakang, pahala senyap nampak. Yang isteri kat belakang, dah membuta. Langsung isterinya bagi signal. Walau dah habis Fatihah dah. Cubalah kita bangun. Walau dhalin. Suara Ustaz merdu ya. Anak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itulah. Anak kat belakang dah. Anak dah tahu. Inna a'tainakul Allah. Inna a'tainakul Allah. Okeylah tu, tak ada masalah. Cuma sekali tukarlah kan. Isteri pun cakap, abang, sekali tukarlah ayat lain. Inna a'tainah 30 tahun dah kita kahwin, bang. Inna a'tainah daripada dulu. Tabat tiada. Yalah, malam ni abang tukar. Malam tu maghrib bertukar.
Alif Lam Mim. Sampai waladhdallin. Amin. Alif Lam. Lepas tu senyap. Isteri berdebar ni. Apalah ayat malam? Apalah ayat malam? Yasin. Panjang malam ni. Pendek salah, panjang salah. Apalah panjang sangat malam ni? Yasin ni. Yasin. Allahu Akbar. Apa pendek sangat, bang? Baru hari pertama satu ayat. Besok tukarlah ayat lain.